Keluarga saya ni keluarga yang doi, penerima zakat, pernah masuk sekolah apa semua. Saya ingat masa tu di sekolah rendah Pasir, masa saya long mana duit sekolah kolong ni memang tak ada dia ya. Boleh buat nasi lah kolong. Lepas tu long dijual lah di sekolah. Sebab tu kalau masalah orang ya banyak kawan niaga ke. Dialog sama asal daripada susah lah ni berjaya. Pasal kita ni bukan susah aja dok Sebelum pergi sekolah, mak saya long, boleh kau nak minta tolong long pergi letak kedai kopi ni kuih sikit, usia dalam 15 ya. Pergi kedai kopi tu letak dalam 15 ya. Pergi kedai kopi ni letak dalam 15 ya. Benda yang paling saya sedih sekali adalah apabila nak balik sekolah tu kuih tak habis. 3, 2, 1, action. Hai, Assalamualaikum, bersama saya Hanif Ashraf dalam rancangan Buah Duo Podcast. Jadi Alhamdulillah, ini adalah episod yang ke-7. Jadi hari ini saya kata hari yang saya rasa paling bermakna dan saya kata naling lah, sebab kita jemput seorang usahawan, seorang jutawan dan seorang idola orang Kelantan dalam dunia perniagaan. Dan beliau juga terkenal di Kelantan, di orang kata pernah masuk TV, dan tak lain tak bukan kita jemput Bos Long Raja Perfume. Apa khabar Bos Long? Khabar baik, Alhamdulillah. Apa khabar? Sibuk lah ni. Sibuk dengan nego lagu tu lah dia. Unggah lagi kat tu, unggah lagi kat ni. Sebab kita pun banyak main dengan sistem agent ke. Agent, jumpa team. Dan kita banyak join program-program. Jadi dia sibuk, orang panggil sibuk. Tak agak pun nak juga ada-ada tu. Tapi kena turun juga. Kena turun juga. Untuk meraihkan. Orang nampak suka jadi boh ni tu. Tapi hakikatnya kita je yang tahu betapa letih lah. Kalau kira sebenarnya letih dan masa lah. Masa tu yang agak tak ada sikit. Ni masa. Okey, Bos Long, saya saya nak ucap terima kasih Bos Long sebab sudi mari ke Buah Dua Podcast. Support lah kata Bos Long bila mari di podcast kita ni, maknanya dia support lah. Support anak muda lah. Saya support belakang. Bola Kelantan pun saya tengok support lah ni kan. KRW saya support, Kelantan City saya support. Program-program yang melibatkan negeri Kelantan insya-Allah saya support. DK Barat apa semua. Terima kasih Bos Long, terima kasih banyak. Pernah masuk podcast dah kan? Podcast tu ada dah, pernah masuk dah podcast. Dan selepas tu ada jemputan lagi ke? Kalau kira jemputan podcast ni ada, cumanya ada hak jauh. Jadi kita tengok dengan jadual tu tak ada. Jadi macam apa hal ni kebetulan dekat ke. Sekapung dekat. Dekat dah sekapung. Jadi bagi saya tu boleh ibarat macam apa tak ada lah terikat sangat ke. Masa macam saya lambat sikit ni biar deh kau. Ibarat gitulah. Bos Long mari pun kita suka dah. Payah nak jemput orang kata gawa Bos Long ni sebab sibuk. Tengok dia punya konten tu hari-hari sibuk dengan game mari charity. Lepas tu buat program ni Bos Long ni. Okey Bos Long, sebelum tu saya nak kenal, kalau Bos Long boleh perkenalkan diri dulu. Bos Long asal daripada mana? Okey, saya ni asal IC saya ni Kapuri. IC ni kapur ni. IC ni kapur ni. IC ni kapur rupik. Kapur rupik pendek kapur rupik sini ni. Kapur rupik mana? Kapur rupik. Ni kapur rupik. Kapur rupik ni Kota Sibung kan. Sebelah tu kapur rupik. Jadi kalau ni perasan ada kubur ke belakang tu kan. Kubur tu kubur arwah mak saya situ lah. Kapung ni lah kapung. Kapur situ lah. Memang asas ni. Ya, sekolah. Saya sekolah banyak saya sekolah benar. Apa tu jadi banyak sekolah? Saya sekolah banyak ni, satu disebabkan saya ni berasal daripada keluarga yang bermasalah jugalah kalau kira benarnya. Mak dengan ayah saya ni bercerai masa saya umur kecil lagi kan. Jadi apabila cerai ni kak, mula-mula sekolah di sekolah kebahasaan Bukit Maruk. Lepas pada tu sekolah kebahasaan Pasiho pula. Lepas tu sekolah kebahasaan kota. Kebahasaan tu lama dah tak masuk menengah lagi. Kebahasaan kota. Lepas tu sekolah menengah pula. Sekolah mak saya ni kak, dia tahu hidup kita dalam keadaan huru-hara juga ke. Jadi arwah mak saya ni dia nak suruh saya jadi orang kak di atas lah sekolah harap. Sekolah harap. Sekolah harap mana tu? Mahak Pengajian Islam.
Mahak pengajian Islam Jalan di Bayar. Jalan Bayar. Jalan Bayar. Dia lah setahun situ. Setahun sahaja. Ngaji ke tak? Saya mengaji tu saya rasa macam apa mengaji tu siapa dengan tok deng otak berkali masa tu tak silap saya berapa puluh jugalah mata pelajaran tu. Jadi saya rasa macam apa tok deng nak ambak ni. Jadi lepas pada tu saya kemas saya rasa saya tok deng dengan otak saya ni. Jadi masa saya patahlah sekolah menengah kota. Tukar pula. Setahun kalau agama tukar pula menengah sekolah kota. menengah kota. Lepas pada sekolah menengah kota, pergi ke sekolah teknik Pasir Mas. Teknik Pasir Mas. Teknik Pasir Mas. Tingkat tab berapa tu daripada 45. 45 pindah. 45 tu teknik Pasir Mas. 2 3 kalau kota. Jadi lepas tu tingkat tenir. Tingkat tenir. Tingkat tenir dia. Tingkat tenir ni sekolah denu. Mana ni adalah kau teripuk tu? Sultan Ismail. SIC. Bukan SIC sebelah dia tu. Sebelah dia. Dia sekolah situ Meta. Lepas tu Allah macam-macam lah perangai ni moga nakal kan zaman-zaman nakal dulu. Lepas tu pergi sekolah menengah kebakian pula dekat tenir. Dekat tenir tu betul-betul Kau betul lah. Banyak masalah saya ni. Saya ni boleh masalah sikit di sekolah lah. Karakter bos lu masa kecil tu lagu mana? Seorang lagu mana? Nakal dia gini. kau? Dia apabila dia sebenarnya apa faktor kita jadi gitu kan. Macam pas sekolah situ tak lekat, sekolah sini tak lekat disebabkan nakal lah. Nakal yang mana orang panggil disebabkan dia kadang-kadang budak ni dia memberontak. Dia memberontak disebabkan mak ayah kita kan bermasalah lagu tu. Jadi dia memberontak, dia jadi ko malah, dia jadi serba tak kena. Tapi alhamdulillah lah nak oyaknya mujulah dia jadi orang dia. Dia jadi orang. Mujulah dia jadi orang juga. Lebih pada orang dah berjaya jadi orang, tolong orang pula. Beri manfaat ke orang lain pula. Insya-Allah lah. Gitulah nak oyaknya tu asas-asasilah sekolah. Ya, sekolah tu lebih 10 sekolah tu. Lebih. Lebih 10 sekolah ni. Bos long ni keluarga dari kata keluarga mari dengan keluarga hok senedah ke ataupun sederhana ke? Aduh. Keluarga saya ni keluarga yang doi. Bukan miskin biasa, miskin doi yang mana penerima zakat. Penerima zakat saya ni dulu daripada penerima zakat yang mana dah lah dulu duk balai Islam tu. Balai Islam lagi minta zakat situ tu. Sedih. Faham? Sebab tu lah saya banyak kala ni kak, kita banyak memberi berkongsi zakat disebabkan apa? Sebab ni lah kita pernah lalui benda tu. Kita pernah lalui dah benda tu. Lagu mana kalau masalah susah ni lagu mana. Allah sedih Dan saya juga pernah masuk Sokoba apa semua. Susah tu. Masuk Sokoba susah. Susah tu. Lah ni masuk Sokoba Jaya. Susah. Nak oyaknya susah tu lah. Mungkin lah Allah uji dalam keadaan dulu. Allah uji arwah mak saya dulu susah ke kan. Mungkin lah Allah bagi lah ni. Sebab tu kot. Kalau nak kata susah tu dak orang kata dalam kehidupan apa belum masa sekolah dulu tu lagu mana tahap susah tu lagu mana beza dengan pelajar-pelajar lain. Adakah bawa duit kau tak bawa duit pergi sekolah kau ni Allah sedih lah pula dah. Ayam main pakai sedih gini. Okey. Saya ingat masa tu di Pasiha lah dia sekolah rendah Pasiha. First time lah saya berniaga. Berniaga tu masa tu tak silap saya darjah 3. Darjah 3? Darjah 4 masa tu. Darjah 4 mak saya ayat kan. Mak saya long mak nak duit sekolah kalau ni mak tak ada dia ayat. Jadi mak boleh buat nasi lah kalau long. Lepas tu long pergi jual lah di sekolah. Jadi kat long makan nasi ni lah buat sekolah dia ayat. Sedih lepas tu. Jadi saya pun lepas tu saya payah kemas saya. Boleh amat tak apa lah, bawa lah pergi sekolah. Jadi saya pun bawa lah. Mak saya first tu saya bawa nasi lemak. Mak saya ya, lo jual lah sia kau sia setengah tak ingat saya masa tu. Sia kau sia setengah, kau sia 2 gitu tak ingat. Jadi mak saya first, mak saya bawa masa tu mak saya bawa 5. Mak saya bubuh lebih tu 5 buku. 5 buku. Dia boleh lah 5 ya situ.
Jadi kak lemakilah buku. Mana video call mah tak mampu mai gitu. Di mana ni depan apa masa sewa di tepi sekolah pasal sewa duduk tepi sekolah sewa kedai. Sewa kedai kecil lah. Jadi situlah mana juai di sekolah. Juai tak silap saya 3% so masa tu. Nama itu. Tahun berapa tu? Zaman saya sekolah rendah saya tak ingat dah. Tak jepak. Tahun berapa? Tak ingat. Jadi saya jual di sekolah 3%. Dengan jual 3% tu lah hasil daripada keuntungan tu mas saya pun buat boleh beli mesin ABC. Jadi ABC tu mas saya boleh jual dengan harga samah dah. 5% dah. Mesin ABC dulu hak mana? Harga ni hak musim. Hak tu dari batu toko tu. Mahal ke mesin tu kan? Tak tahu saya. Hak hijau tu. Hak hijau tu. Mas saya hak tu. Mesin tu jadi kat mas saya boleh beli benda tu lah dulu. Dan saya ingat dulu hasil daripada mas saya jual juga mas saya boleh beli peti. Jadi kita nampak lah mas saya tu jual boleh beli sebut peti dan masa first masa saya buka jual nasi tu kan. Saya bawa pergi call. So dah saya aku nak bawa nasi di call ni aku nak jual gano. Dah lah saya baru masuk call tu. Di Pasir Ho. Di Pasir Ho saya baru masuk. Saya boyak. So dah aku nak balik mula nasi ni. Tak ada malu ke mana ni. Nak gano ke mana. Malu nak jual aku maksudnya yalah call baru kan. Call baru kita tak kenal lemu. Saya pun ya so dah lah. Lepas tu saya pun rehat ni aku guna peluang ni. Kalau rehat ni kita tak berjaya jual, tak ada lah nak masa mana aku nak beli. Saya masa duit tu guna nak belanja. Duit tu saya kira makan dah. Bersekolah pula sebelah tu ya ke rumah. Tak nak beli apa dah. Air pun terbelah tu ya kak. Kira gitu je. Saya tak beli kira balik 5 ya tu ke rumah saya lah. Jadi saya pun ke sayang saya sebelah. Saya tak di semasa saya main call dia. Saya ada nampak lah seorang mokcik ni jual nasi. Jadi saya pesir lah dia. Saya duk mikir cara nak jual nasi saya ni. Saya tak siap ajak nasi mak saya buat. Kalau saya ajak nasi mak saya buat, kena ke mak saya buat tu tak sedap. Malulah saya ni. Jadi saya pun mikir, tak tahu lagi ni aku mana rasa ni mak aku kena ke mak aku ni baru kali tamu buat nasi ni. Jadi apabila gitu saya pun ke saya belah. Tadi masa saya main call lah saya tengok adalah seorang mokcik ni sedih sangat. Jual nasi tak ada orang beli kedai dia. Jadi saya pun betilah beli. Mungkin saya pun tak duit juga. Saya belilah beti kedai dia tu. Belilah nasi dengan dia. Jadi saya awak tak si beli ke nasi yang sapuk dia, sapuk mokcik tu. Boleh beli terah. Hak ni pun beli. Habislah 5 buku tu. Boleh 5 jar. Boleh 5 jar. Saya balik saya pergi ke mak saya ni jual nasi tadi. Mak saya semangat masa tu. Wagi pula esok. Esok tu naiklah 10. Naik 10 buku. Tak boleh ingat cikgu lagi ni. Tak boleh ingat lagi. Saya pun aku buat pula dah. Aku habis karah dah nak kita nak jual 5 buku tak ada public mikir dah sikit. Pak saya buat esok saya guna dialog tu juga. Siapa yang nak nasi ni? Gapo ni nasi lemak ni. Saya tolong mak cik tu. Jadi orang pun tahu dah. Habislah 10. Habis. Mak saya pun balik saya pergi ke mak saya pula. Mak saya pun kita tukar menu lah, kita buat nasi lemak air pula. Mak tak tahu bolon nego lagu mana? Mak tak tahu. Guna marketing tu. Batu mak aku nak buat nasi air pula dah. Nak kira nasi lemak air. Kira nasi lemak air ni buatlah 2 ya. Mahal sikit. 2 ya ke 2,5. Saya pun tak apalah. Boleh lah mah. Waktu saya pun ke mah setakat 15-20 buku boleh lagi mah pun lebih dah ni mah. Kalau nak buat mana tak boleh dah bagi ni. Takut habis. Banyak nasi pada buku. Banyak nasi ada buku. Sebab kita pun niat nak tolong mah juga kan. Saya pun kerja lama mana saya duduk bulan alik gitu. Ulah alik gitu ke apa semua. Saya pun tak pasti macam mana berpindah ke Kuala Kota tu saya tak ingat. Okay, first ya gini lah di sekolah tu saya ada buat masalah sikit di sekolah. Saya ada buat masalah sikit di sekolah dan menyebabkan ni jugalah. Ya tak, cikgu marah lah sayanya, cikgu marah masa tu. Tempat tu lah terpaksa pindah sekolah. Ya tak, zaman budak kan dia, zaman budak Allah. Tapi zaman budak ni bukan semua orang boleh nolong keluarga. Ada setengah
tak payah keluarga susah tak kau payah, tak malu. saya tahu malu. Malu. Kadang-kadang mak pergi atas dengan motor pun malu dah. Jalan kaki lagi malu deh. Jalan kaki. Saya jalan kaki masa tu bukan belah ke? Dekat ya. Dekat Boleh ya. buka pagar je lah. Mak saya pula masa tu dia naik motor dah petok. Dah petok masa tu. Sebab tu kalau masalah orang ya oh ya, kita asal dia banyak kawan nego ke. Ya, dialog sama asal daripada susah. Lah ni berjaya. Masalah kita ni bukan susah aja dok. Dan emak saya dalam masa tu emak saya buat part time gah kereta. Maksudnya basuh kereta. Bukan gah kereta ni ke sebelum kita nak cat kereta, Nak spray. nak spray kereta tu, dia kena gah dulu kan nak tangga cat tu. Emak saya pergi gah kereta masa tu. Bos lu pernah ikut? Pernah ikut. Dan cuti sekolah pun saya gah kereta juga. Mana tu? Dalam kapur ni. Dalam kapur Upik ni. Jadi gah kereta, tak tahulah masa saya boleh buat apa ya. Gah kereta dah saya di gah kereta lah gah kereta ni. Perit saya. Nak dah 10,000 kelakon dah. kereta ni. Boleh ya bisa saya 15 ya. Upah gah sehari 15 ya, 10 ya gitu je. Masa tu muka kita dia tahu kita budak lagi mak saya lah bila mak saya duk gah kereta tu, saya dah ikut mak saya tu, saya gah kereta juga. Dan tak ada orang tahu ni. Saya cerita ni first time saya cerita ni. First time ni dalam podcast kita ni. Special lah ni. Eksklusif ni dia buat 2 podcast. Jadi saya gah kereta tu. Bayar kecak. Cak. Kita nak tangga kecak tu. Dia nak win kat cak gano tu saya tak faham juga. Gah yang kata pasti. Gah. Dia macam gitu gah hari-hari. Gah. Sebutin kereta berapa orang gah? Sorry ngayu kita sorry Mas putih? Mak putih, mak haweng masa tu. Saya gah kereta. Gitu. Saya tak pernah tengok orang Tin awak kerja. Nak ayatnya situ lah. Mak kita nak besar ke kita lah. Dari situ jugalah. Sebab tu jugalah. Mungkin sebab saya sampai ke tahap ni sebab saya terlalu nak balas jasa seorang ibu. Sebab kita tahu dah dia nak besar kepada kita tu setara mana. Okay? Jadi nak ayatnya pindahlah sekolah pula. Pindahlah sekolah. Ya, hak gah kereta tu semasa saya duduk kawasan Pasir Hall lagi. Japak. Dah japak. Japak tu betul. Dah japak dengan darjah 5. Darjah 5 tengah bulan. Tengah tahun. Lepas tu pindah ke kota. Memang bos lu ikut sama mama kerja ke ataupun? Dia kira macam macam tu kita tengok mak kita nak cari duit kan mak kita nak cari duit. Jadi benda yang saya rasa tak harus sangat masa tu mak saya beli basikal saya faham tak? Jadi ibarat mak pernah ayatlah saya mak nak beli basikal ni kolong ni, cumanya lah ni mak nak beli peti dulu. Mak tengok duk simpan duit nak beli peti. Allah, bab itulah saya lah ni kalau saya pergi melawat rumah orang saya tengok tak ada peti saya bila lu. Saya gila ada peti. Saya tengok rumah orang tak ada mesin basuh, saya gila lu. InsyaAllah kalau Allah gak saya pergi tolong, saya pergi tolong. Sebab saya tahu dah gano nak ayat nak nyipen nak beli peti tu lagu mana. Sebab tu kali banyak dalam banyak kita pergi beli batu bayar elektrik Allah tu. Saya tengok benda saya nampak bos long punya keluarga tu benda paling mahal sekali. Bos long nampak sendiri usaha mak untuk dapatkan sesuatu barang untuk orang kata bahagiakan anak dia. Ya betul. Jadi bos long ni kata matang daripada kecil lagi lah. Tapi dalam keadaan nakal juga. You jadi nakal saing kau. Nakal saing. Tapi tak ada lah main kat sini tak ada. Cuma nakal dari segi orang ada motor kita ngamuk ke rumah. Saya pernah lah nak ayatnya dalam keadaan kita tengok dah mak kita lah gitu. Mak kita tengah duk cari usaha, cari duit apa semua. Tapi kita stay lagi. Ada juga time kita tak faham. Kita budak ni kita tak faham. Kita tengok dah mak kita susah tapi kita tak faham keadaan mak kita tu. Nak ayatnya. Jalan bukan bos lu orang aku tu. Kebanyakan ramai orang kata saya sendiri pun lahir daripada keluarga yang susah juga bos lu. Dah. Okey, tu pengalaman bos lu orang kata time apa panggil sekolah dah daripada sekolah. Sekolah rendah aku tu. Sekolah rendah tak sekolah menengah lagi ni. Tak sekolah menengah lagi. Sekolah menengah lah ke mana pula karakter dia? Okey, apabila kita masuk sekolah menengah tu saya skip sekolah mahak lah. Saya skip sekolah mahak sebabnya sekolah mahak ni
masa tu bagi sekolah agama, okey. Sekolah agama bagi saya niat masa tu tengok saya ni macam apa nak pergi ke nakal sikit di atas lah sekolah agama masa tu. Tapi sebenarnya bukan jalan penyelesaian sebenarnya. Dia benar di mak kita nampak gitu. Masa tu saya terpengaruh dengan saya saing. Kebetulan pula masa tu saya letak saya di asrama masa tu. Asrama mana? Asrama sekolah tu lah. Sekolah Arab tu. Sekolah Arab tu asrama. Jadi situlah pula kita jadi terpengaruh dengan saya saing pula. Tu benar tu bukan salah sekolah, bukan mak kita sekadar usaha untuk pergi ke arah ke lebih baik. Ya sikap kita sebenarnya. Sikap kita terpengaruh dengan saya saing, menyebabkan kita pun jadi terikut dengan saya saing. Situ. Jadi tu batu kena pantau anak-anak sebenarnya dia saing tu setara mana sebenarnya tu kena pantau. Kena kontrol juga sebenarnya. Saing dengan siapa. Dan saya pun pergi ke sekolah menengah balik lah. Saya pergi ke sekolah menengah dan saya pernah ingat lah mak saya masa tu mak saya kan naik motor Honda Petok. Mak saya kan naik motor Honda Petok masa tu. Dan mak saya pun berkahwin lain dah. Mak saya pun berkahwin lain dah. Dan ayah tiri saya lah. Ayah tiri saya tu saya memang respect sangat-sangat, memang terbaik sangat-sangat. Ibarat dia buat saya ni serupa dengan anak dia sendiri. Hidup jadi berubah lah masa tu. Tak berubah juga, mungkin dia pun susah juga. Susah juga. Dia susah juga. Dan dia tak ada kereta. Dia tak ada kereta, dia hanya ada motor juga. Jadi saya pun apabila apa ni dengan mak saya pun dia ayat lah megawak ke ayat ke bapa saya lah. Dia ayat megawak ke ambil saya dan anak-anak saya. Jadi apabila awak ambil saya dan anak-anak saya ni, saya harap saya insya-Allah saya tak akan menyusahkan awak untuk tanggung anak-anak saya. Mak saya janji lagu tu ibarat lah. Jadi ayah saya ni bagus sangat sebab dia kiranya baju sekolah ke apa dia beli apa semua. Memang ibarat seperti dengan nikah dengan janda dan okey. Dan mak saya tengoklah usaha mak saya tu untuk besarkan saya tu masa tu pergi sekolah juga saya. Mak saya buat kuih. Sebab tu mak saya buat kuih yang mana untuk letak di sebelum pergi sekolah. Mak saya long, boleh kau nak minta tolong long pergi letak kedai kopi ni kuih sikit dalam 15 ya. Pergi kedai kopi tu letak dalam 15 ya. Pergi kedai kopi ni letak dalam 15 ya. Ibarat gitu ya. Tinggal kedai-kedai kopi lah. Nak ayatnya benda yang paling saya sedih sekali adalah apabila nak balik sekolah tu kuih tak habis. Kuih tak habis tu saja. Kuih tak habis. Kita nak ayak ke mak kita tu. Kita nak ayak ke mak kita lagu mana? Yang mana kuih tu tak habis. Perasaan dia yang mana dia bangun pagi pukul 4 pagi duk buat kuih tu. Duk gotek kuih semata-mata nak dapatkan yang mana kalau habis 45 ya boleh. Semua. Kalau habis 45 ya. Kuih ke apa masa tu? Donat mudah-mudah je masa buat. Donat saya ingat saya. Lepas tu kuih hak DTT tu roti goreng kau gapo kau gitulah. Masa saya pergi dan bukan pergi kuih kepada kuih sedap dak lah sebab kuih yang basic orang panggil. Iyalah. Bukan kuih pelik-pelik. Jadi saya pergi sebalik sekolah tu saya pergi Wacik nak ambil saya pergi saya tengok ke ada nanda ke saya tengok tak habis lah aku sudahlah aku. Lepas tu saya pun nak mari ambil ni kuih. Laku so jadi laku so je. Kau tinggal banyak-banyak. Boleh lah sia. Saya pun tak apalah, saya pun ambil pergi kedai lain pula. Ambil laku 2 ya. Pergi kedai lain laku 2 ya juga. Balik dah sudah aku nak ayat ke mak aku ni. Modal tak lepas. Sebab itulah kalau pendapat saya lah kalau di luar sana kita orang yang mana Allah bagi rezeki lebih, kalau kita gilah kedai kopi kita nampak je kuih tu borong lah kuih tu. Betul. Support. Allah bagi dah rezeki kepada kita. Sebab tu saya kalau saya pergi kedai kopi, saya pergi mana kedai-kedai kuih, saya ingat balik aku penuh letak kuih ni kalau aku tak habis lagu mana perasaan aku. Betul. Dan saya pernah pergi satu kedai bawah ni, tuai-tuai kuih duduk nunggu.
4-5 ni orang dia. Kuih-kuih, tuai-tuai kuih duk nunggu. Tunggu kuih habis. Duk tunggu. Sampai tahap dia kena Tunggu. Jadi saya tengok, saya pun baru berlaku tak habis 50 ya pun baru berlaku. Kaedah ni kaedah dia tak ada 7 ya prak wi ni Cik Moh ni prak wi 5 ya gitu je nak ayatnya buat kuih ni tak banyak pun dia dapat. Jadi macam pun kita ni kalau boleh kat orang-orang yang Allah pilih bagi rezeki lebih ni tangi kedai kopi tu kat sedekah lah. Betul. Pergi beli belakang kuih tu. Tak habis ya 100 ya. Tak kurang harta. Bukan tak habis 100 ya, harta pun tak kurang. Harta pun tak kurang. Jadi kita telah menggembirakan dia. Betul. Sebab saya pernah duduk tempat orang yang buat kuih tu. Kerana perasaan apabila kuih tu tak habis. Sedih. Esok pulak kita gatal pulak. Lalu kali tak laku kan. Tak padan. Mak saya tukar lagi kepada nasi lemak pulak. Beh pulak. Demai aku tu. Nak yang besar ke. Dan saya pernah atas highway Salah tu. Atas highway Salah dekat highway RTC tu kan. Masa tu Mas saya jual air balas situ. Mereka saya balik call lah. Duduk jual lah ni tu. Ada duduk jual lagi kan. Mas saya jual situ. Panah. Mas saya pergi hasil daripada tu mas saya nak beli balai air. Masa tu mak dengan abah lah. Ada abah saya kijau. Ayah kerja benda lain. Mak kerja. Mak jual lah. Mak dia nak besarkan anak dia sendiri kan. Dia tak sel lah. Orang dah telah menerima dia. Orang telah menerima dia. Lepas tu jadi nak kena ibarat kena nyusuh lagi. Dia tak sel jadi bebel lah. Membantu lah sebagai seorang isteri dia nak membantu. Jadi pengalaman yang mana saya tengok balik sekolah kan. Saya tengok balik sekolah tu saya pun tengok emak saya duduk tepi highway. Panah. Duduk tepi highway tu. Tengok keadaan gapo ni orang panggil duk jual ke dia. Saya pergi tengok duduk tepi dia mata ke. Allah panah ni. Aku nak lari gano ni. Kita pergi semeta tu. Panah dah. Hok duk jual atas highway. Allah lah. Kalau kita nampak lah orang jual air balai di tepi jalan. Sapok lah beli. Betul. Belilah. Tak seminum pun beli belanja kat orang tak apa. Belanja kat orang. Bayar lebih pun tak apa lagi ayatnya. Amal ke benda tu. Kita gapo-gapo ni. Nak kaya, nak berjaya ni. Perbanyak ke sedekah. Betul. Sedekah zakat. Hak tu lah ya. Nak tu kita nak pergi ke amalan lain. Kita tak anda dah ni. Hak tu lah. Sedekah. Jumpa orang jual air balai. Kita cek molek dia boleh. Kadang-kadang kita nampak indah je dia jual air balai dia. Kita nampak banyak dia boleh. Tu time banyak, time ribut, time panah. Panah lajak. Jadi saya pernah pergi. Duduk rasa dah gana jual air tepi jalan. Kita pernah rasa. Panah. Jadi saya pun balik rumah dia balik call letih tak nak rehat mata. Mak kita balik dak? Dak. Tu jual sampai habis. Jual boleh berapa? Kalau habis boleh 30 ya. Kalau habis. Kalau Kalau tak habis cuah. Cuah. Tak air batu tambah. Modal air batu pula 3 ya 4 ya masa tu. Bagi pula tak boleh sipir. Bagi tak boleh sipir kena cuah. Sedih lah boleh gitu lah. Nak ayatnya pengalaman tu Mbak Anis tanya tadi saya asal lagu mana. Bukannya asal daripada Raja Perfume mesti keluarga dia yang support modal. Tak ada. Tak ada. Mesti bos lu ada jealous dengan keluarga yang kata kapo. Saya lebih bersyukur lagu ni sebab apa? Sebab kita tahu perjalanan daripada bawah nak naik tu lagu mana. Sebab tu kalau boleh lah dalam apa-apa usaha kita ni bermula lah daripada bawah. Jadi kita tahu dah okey aku lalu dah kok ni. Jalan ni aku lalu dia ada lubang. Bermakna aku kena dah lubang tu. Jadi aku naik kok ni ada tempat nusuk sikit ada pokok. Kita ada lalu dah. Bermakna ada ribut kau gapo kau. Aku ada pokok pun ni. Aku pergi nusuk belakang pokok tu lumutah aku. Aku unggah-unggah dekat lajak ni ada lubang tu. Kita tahu dah. Sebab itulah bermulalah daripada bawah. Kalau masalah pergi dengan modal ke bui ni sakit. Betul nak nego ke apa tu. Hargai dia lain. Betul. Sebab kita diri gitulah. Bos long tanya kata Zamir kata keluarga yang susah dak kau dak. Pernah dak terfikir boleh capai tahap lo ni? Saya secara jujurnya sepegini ni dia terlalu pantas.
Maknanya ni. Cepat ni. Cepat dalam keadaan kita tak berasa. Kita tak berasa apa-apa. Pak boleh Allah bagi dia, masya-Allah tabarakallah, Allah bagi. Pak kita royak nak go ni Allah bagi. Macam apa Allah permudah ke. Jadi benda tu lah yang kita tak nak, kita tak ada ibarat ia cepat. Ia cepat. Jadi cepat tu lah dalam keadaan kita pun kena hati-hati. Betul. Jangan selesa. So lagi saya pernah saya pernah lah saya nak ayatkan ni dia. Saya pernah curi basikal. Curi basikal deh. Curi basikal. Nak kata nakal saya. Bukan. Kita ada basikal. Oh, tak ada basikal. Mak saya tak beli basikal saya. Okay? Saya minta mak saya tak mampu nak beli. Saya dia curi basikal. Masa tu. Waktu kali saya kena pinjak ke mak saya. Pedih. Ya. Mak saya tak saya kakak nak masa tu. Dan saya curi basikal lah. Saya curi basikal tu. Sayang saya ada basikal masa tu kan. Curi basikal saing. Basikal saing. Bodoh nak ajak dia. Curi basikal basikal saing. Jadi nak kali polis lagi. Mai rumah tu. Polis mai rumah. Budak tu ripu basikal ile. Jadi laki ni boleh main rumah tu. Mas tapi nak ayatnya Allah dulu lah polis tak ambil saya. Basikal tak temulah dia kan. Masa tu masak le kereta, masak le bilik tu kak. Mak saya ambil botol. Mau punya. Mak saya ingat masa tu mak saya pinjak saya tu dalam keadaan ayat zikir. Zikir apa saya tak ingat dah. Tapi dalam keadaan dia baca ayat Dia pinjak tu baca ayat. Kalau dia bedah saya kisah curi basikal tu. Nak ayatnya lalas sekali tu baru mak saya pun jerit lah mak saya ayat. Mak nak beli basikal kolong. Tak. Cuma lah ni mak tengok usaha. Ayatnya Allah lah. Saya pernah juga curi basikal apa sebelum. Cuma bukan curi basikal, saya curi apa? No debat tu. Tak ada sampai tu fikir curi basikal. Curi basikal ni kisah ni. Kisah curi basikal ni. Tak yang boleh saya kira benar bukan curi juga. Saya pinjam. Cuma kalau dia buat tak ingat, saya malah hantar. Gitu dulu. Dululah zaman kita nakal. Dia nakal ni nakal disebabkan susah. Betul. Pada kita tahu kita susah. Dan kita tahu mak kita ni susah nak cari duit untuk kita. Tapi dalam masa sama kita senyusah ke mak kita pun rasa membantu dah gitu. Padahal basikal tu psikologi akak mana-mana ucap juga basikal tu. Ya. Ayatnya sampai sekolah Allah berat. Tak ada nak mikir. Jangan. Ma bos long tak ada bila lagi. Mak saya tak ada dah 5 tahun dah. 5 tahun dah. Dapat balas jasa dah. Saya yang mana dia setakat 5 tahun lagi tu lah, 5 tahun lepas. Masa tu saya tengah nak naik dah masa tu. Ya. Bos lo kerja apa sebelum start kata kahwin umur? Umur kahwin. Umur berapa dah yang kita kahwin? Tak lah, tak ingat pula dah. Tanya tak boleh. 18 lah. Dah. 8 tahun lepas saya kahwin. 8 tahun lepas. 24. Bos lo umur apa orang setengah kahwin? Saya kira saya kahwin tu masa saya umur 24. 24 kahwin dah. Masa tu bekerja lah, tengah bekerja dah. Oh kerja. Allah sedih pula orang ni sedih. Allah macam apa? Allah uji banyak saya daripada kecil. Allah uji saya daripada kecil lagi. Sapalah saya besar, Allah uji. Betul. Dan dunia bisnes pun Tuhan masih uji. Masih uji lagi. Maknanya Tuhan notice lah kita dia. Tuhan saya kita. Ya uji ni sebenarnya kita nak tahu, Allah nak tahu kita. Bukan Allah nak tahu, Allah tahu dah. Dan kita ni sebenarnya nak tahu kesabaran kita ni sejauh mana. Sebab tu dah dalam ujian kena banyak sabar. Betul. Saya kalau banyak kata guru ayat saya, Allah uji saya sikit lah. Allah uji saya sikit. Tok guru mayat lalu perbanyakkan sabar. Kalau tak ada sabar tu dalam diri kita, haru-haru di hidup kita. Kena perbanyakkan sabar. Sabar ni istighfar, semaya ajak. Yang mana minta dengan dia. Lagu tu lah. Saya dulu saya dengan hijau ni kalau kira banyak hijau. Macam-macam hijau. Cuma macam-macam hijau lah. Untuk hijau ni saya, tapi saya banyak nego lagi lah. Bos long apa ni? Ngaji siapa? Mana? Saya pernah ngaji siapa dekat Teneh. Tapi tak ada habis. Gila belum memutus satu. Belum memutus. Saya nakal. Saya gila ke belum memutus satu. Dekat Teneh tu ibarat kat
apabila kita baru boleh mutu. Saya boleh mutu tu pun bukan mak saya beli dak. Hasil kerja. Saya hasil daripada saya kerja kedai makan masa tu. Dan saya minta duit dengan mak saya tak mampu nak beli mak saya. Tak mampu nak beli. Dalam sekali saya pergi kerja kedai makan bos pinggir. Umur apa masa tu? Oh, cari cuti call lah. Cuti Cuti call saya pergi bos pinggir. Dekat telima tu. Tak terima. Saya pergi bas pinggir. Lepas tu saya dah kerja bas kereta. Dia bas kereta. Jadi asyik nyimpen. Bolehlah beli motor masa tu. Beli pula motor topa masa tu. First motor tu beli Beli topa. topa. Ganah dah topa. Berapa ribu masa tu topa? Dalam 4,000 lebih. 4,000 lebih. 4,000 lebih masa tu. Jadi saya beli topa. Beli topa ni kat. Oh, kita saja. Tak aja boleh motor topa kalau duduk naik gendong dengan mak naik motor ada petok kabar-kabar boleh topa kat betul lah weh. Naik target. Oh, naik target lah. Oh, ngejah motor, saing lah nak saing lah masa tu. Oh, situlah kau nakal pula. Jadi kau nak saing pula. Nak saing kita pun pergi kepada ngejah motor, korek hit, blok, buat ngejah pula masa tu. Jadi situlah apabila tingkat tenir tu saya pun rasa duk teringat kau nak main motor lagi masa tu. Lepas tu buku pula kena beli buku masa tu tingkat tenir, kena beli sendiri buku masa tu. Jadi saya pun ayat ke mak saya ma long kira buku sekolah tingkat tenir ni mah banyak kena beli diri kalau tingkat tenir. Dululah ni saya tak tahulah, dulu kena beli diri buku tingkat tenir. Jadi lu rasa lu tak si nyusah ke mak, biarlah mak lu kerja lah. Lu kerja, lu nak niat nak tolong mak. Niat nak tolong mak. Saya kira korban ke lah sekolah tu. Sebab saya mikir kalau aku sekolah masa tu pun dengan nyusah ke mak kita lagi masa tu. Sebab tu saya tingkat tenir 2 sekolah saya tingkat tenir. 2 sekolah 2 sekolah. 2 sekolah tingkat tenir tu 2 sekolah tu. 2 sekolah juga tu. Lepas tu saya pun ayat ke mak saya pun tak apa lah. Saya gini lah mak, lu kerja, lu tolong mak, biar adik saya ada adik seorang. Biar adik lah. Berapa orang adik-beradik? Saya 2 orang adik-beradik. 2 orang? 2 orang adik-beradik kandung lah. Yang mana adik betul. Dan 2 orang lagi tu adik dengan ayah baru ni lah. Jadi 4 lah semua. Jadi gitulah nak ayatnya fokus kepada kerja lah saya. Start kerja dah lah. Habis sekolah tu memang kerja. Kerja ke apa? Kerja macam-macam lah. Saya kerja saya benar nak cerita apa Zek panjang. Saya takut pokah di panjang lajak pula dia. Takut orang pula buat. Lama sikit-sikit buat okay. Banyak kerja masa tu. Saya pun saya tak ingat masa okay? Saya takut awak lah memori banyak. Tak apa, tak ada masalah. Okay. Tak ada masalah. Saya pernah kerja. Saya jual burger lah. Jual burger. Berapa tahun? Saya jual burger. Jual burger tu saya gawe dengan medal pun zaman saya jual burger lagi. Masa tu gawe dengan medal. Dan saya dulu seorang tek yoga di Kibarak. Oh. Saya tak pandai pasal boleh DK. Memang tak yoga dulu. Dan saya pernah meneduh tanding DK. Ya. Jadi ya sebenarnya kapun ni kapun ni hak lah ni kapun rupit ni yang nakal sikit. Ya budak-budak yang nakal. Jadi bila nakal tok ngulu ni dia duk make aku nak gano. Ya rupit ni ya sahu dengan belum bermutu lah. Bagi saya. Jadi tok ngulu pun yalah gano dengan mesyuarat JKK dia tu. Kita kena buat satu benda yang mana budak tak boleh pergi belum bermutu. Budak tak boleh main belagai. Budak tak boleh main kursi. Biar kita jah women ni ke bapak dia. Tok ngulu baguslah arwah dia tok ngulu tu. Jadi dia pun ni bicaranya. Kita buat sale lah. Jadi budak-budak kampung wajib kena pergi training sale lah. Ada sale lah. Bagus kampung ni aktif. Ya. Sale lah. Habis sale lah dia buat motai. Habis training motai. Lepas tu yang saya ingat lepas tu di Kibarak. Lepas tu di Kibarak. Jadi apabila di Kibarak tu, situlah saya start di Kibarak. Start di Kibarak ni. Saya kenal dengan bini saya pun situ. Gapo nama bos lu masa tu? Saya. Saya masa tu Long Seri Rupit. Long Seri Rumpit. Rupit. Pakai apa Rupit? Alah bigak pula. Kalau cari dia TikTok ada ke? Tak ada. Masa tu ke zaman tak ada TikTok lagi.
Jadi Pok mengajar lah, training lah di kebarak tu. Dia pun ya okey, budak-budak kampung mau jadi jendepuk, siapa yang nak jadi tok yoga? You nak milih gitu? Saya pun aku boleh nyanyi udah minat nyanyi. Main kita tak apa tak ngulu. Jadi saya ada belum memutus, tak ada saya mau main di kebarak. Jadi saya pun dikir lah masa tu. Saya pergi dengan di kebarak. Lepas pada tu media ni tok dia pun situ juga. Jadi dia mari dia tengok sama saya di kebarak. Madam oi kampung ni? Salah. Salah jauh hari tu. Oh jauh sapuk tok dia kampung ni. Tok dia kampung ni. Jadi dia pun marilah tengok saya dikir. Situ lah jadi kita kenal lah dia masa tu lah. Cinta pandang pertama. Cinta pandang pertama situlah. Dan arwah toknya arwah toknya saya dulu dalam media duduk tepi arwah toknya saya moye duk tengok saya dikir masa tu. Dikir kita bersemangat lah dia orang nak tengok kita dikir lepas tu saya pun tai rehat dikir tu kan. Saya pun naik tangga mutawala lagi buang dengan moye saya padahal nak point jemput dia benar nak ngejah benar dia. Lepas tu arwah moye saya pun ya lu ni ngelah ni comel ni kalau nikah. Dia gitu. Lepas tu kita apa, kita anggap gurau lah orang tua kan. Moye ni saya ni cici. Cici moye. Cici mak kita, tok kita, nye kita. Dia tu. Dia apa ya? Lu ni ngelah ni kalau nikah ni comel ni. Dia gitu. Saya apa ya? Nak nikah gano mak. Nombor-nombor telefon pun tak ada ni mak. Masa tu kita nak ngajak kan dia. Nombor-nombor telefon pun tak ada ni mak. Lepas tu tak boleh lah nombor telefon tak boleh lah. Tu panjang pula jadi kau cerita game pula. Sabar sikit orang sikit-sikit lah dia. Media tingkat 1 saya tingkat tepat. Saya dengan media di kebarak. Memang duk ngita bos londoh masa tu. Tak juga. Jujur. Angguk. Media angguk. Baru tahu hari ni deh. Baru tahu rupanya memang dia main nak kita saya. Saya baru tahu lah hari gitu. Badai pun hati rasa berdebar. Okey. Lepas tu jual burger di kebarak kau pasal ni. Lepas jual burger nego kau pula. Burger tu media dak asrama. Media dak asrama dan media pun masa tu dia dak asrama, dia pun niat nak tolong kita juga. Dia awak gini lah saya tolong jual lah burger awak di asrama. Awak jual burger. Saya masa tu kira kita saya pun saya masa tu saya boleh beli kereta masa tu. Saya beli 800 je saya beli. Kereta ke apa? 800 ya? 800 je. Kereta ke apa? Kereta tu lagu kira macam apa ekong tak ada. Kereta macam apa dak jam-jam dulu. Tahun 70 gitu lah kereta. 800 ya ni. 800 je saya beli. Harga jackpot ke? Ada harga hop sibu. Tapi agak kenji je tak ber. Saya beli dan kereta tu canggih tak canggih dia kita ketik abu okok tu bukan kok ni. Sin. Belum bawah. Dia ketik situ. Ada ketik sak okok kita ketik situ. Ni memang ada pak tok okok dah. Ada. Dah. Belum buruk kan? Buruk. Bersikar kan? Royak kereta tu. Dan masa tu hilir lah. Kereta masa tu ada kereta lah saya masa tu lah. Lepas tu ya saya beli. Dan saya ingat tak bergerak kereta tu. Media cel lalu dah. Tak saya nak pergi atas bunyi derah. Asrama mana madam duduk? Salah. Kalau salah. Saya nak pergi atas kereta tu dia jauh lagi. Mak gapo mak kereta saya ni bunyi derah, bunyi ngopeh. Ada terupud. Bukan ada terupud jembatan. Kereta tu yang jembatan. Bodoh. Saya dem masa tu saya tak tahu lu edit jembatan. Saya sayang hari. Dia nak kereta saga dia. Saga model lama lah. Mari ya, long. Kita tukar bolu aju sedak punya aju demo tu. Masa tu dia pun kita pun gila awak buat aju ni ambil banyak ni kita dia ni. Nak soh ni. Dia punya beli sedap sungguh. Lepas tu dia pun lecahlah. Ada idem dia pun bokok tu. Juga punya patah ni. Eji patah rupanya. Ada bunyi sedap. Bunyi sedap pun eji patah. Eji tak ada sepagi. Jadi situlah kenangnya lah ni kenangnya. Jadi usaha saya tu dengan media tu media tulis jual. Dan saya pergi atas burger di sekolah dia. Bos lu pernah kerja rumah batu ke? Pernah. Ya. Saya pernah kerja rumah batu. Gaul semi lah. Berapa tahun?
Mata je letih tak. Letih Terah lah kita ibarat kita tahu lagi kita habis ngaji ni aku nak pergi kok mana ibarat macam apa satu. Apabila kita habis SPM habis kat tenang kita macam apa terkapai-kapai. Aku nak kerja mana ni? Nak mikir macam mana gitu. Padahal benda lambat lagi kita nak nikah. Tambah-tambah kita ada rutin dengan satu kan. Ada gawe apa semua. Nak mikir kalau aku tak nyampe PPT. Sebab tu lah kau ya time sekolah tu belajar lah sungguh-sungguh. Dengar tu. Mulalah habis sekolah. Habis sekolah baru kita nak mikir baru nak kalut. Tahu tak? Lah ni kita sedap dah motif sekolah ke apa semua. Habis sekolah baru nak kita jadi content creator lah. Nak jadi content creator awal-awal lagi lah. Ada je ingat kalau content creator ni boleh sustain kalau tidak berilmu. Kena ada ilmu. Jadi kalau tidak main kita nak main buat video saja orang lain boleh jangan habis tikok tu jangan habis tikok ni sebab kita berilmu. Lah ni kena bayar lah nak belajar ni. Nak bayar, nak belajar ni. Jadi apabila mana dah saat ni kita ni? Hijau. Kata daripada mana ni hijau membatu. Hijau membatu tu. Oh letih lah. Bak kita gaul seminggu. Gaul seminggu apa jadi Allah masa tu kat tahu bila lah lambat lagi kau nak balik. Lambat lagi nak balik. Akak seminggu apa semua kan. Bawa beledi tu. Penuh lagi je kita. Dan saya pernah hijau saya pernah jual bak rumah saya tepi highway. Tepi highway saya pun jual air. Ni ngema. Saya jual ngema. Saya mikir macam mana ya aku nak suruh ramai orang mai kedai aku ni kan. Muka kedai kita biasa-biasa bahasa buruk gitu ya ke. Lepas tu bos takat nak pergi bodoh tu ada tapi tak ada sebab. Untuk orang nak mari tu tak ada sebab. Saya kena cipta dalam bisnes ni kita kena cipta satu sebab orang kena mari. Apa? Nak maki Maggi bodoh tu dadak. Nak minai tak obet tu dadak. Jadi saya pun dah saya ada mutu topa, saya anjur ke belum bermutu masa tu. Longgu. Tapi betul. Highway yang salah lah. Highway salah tu. Saya dah anjur ke sampai untuk tarik orang yang makan. Ibarat gini. Ibarat dah lah sampai-sampai nak dulu lah kita cerita ni dia. Jadi demo nak tengok kedai saya tu kebetulan dekat dengan nama Blombor tu. Jadi dia melepot di kedai saya. Duk kumpul belakang. Kalau kumpul tepi jalan mari polis ni kak. Jadi saya kumpul lah kedai saya. Jadi ibarat kita suruh saya belum bermutu kak. Anjur ke kita buat pala mula-mula. Lepas tu pandai-pandai demo lah. Kalau mau pakai Blombor lah buat demo. Gitu lah dulu. Optik kali demo boleh demo nak tengok Blombor ni. Demo duduk kedai kita. Itu tak obey masa tu ni. Sogo tu. Sebalai jual. Tak obey tebing. Tebing so bubuh. Bui. Loya. Tak obey so sia. Bui. Hari-hari ke? Hari-hari. Saya kira kena saya malam Jumaat ya buat dia. Malam Jumaat, hari Jumaat, hari Sabtu. Hari Minggu. Masa tu hari Minggu je. Hari tu ya saya buat air balai yang banyak lah. Masa tu. Zaman-zaman nakal dulu. Sebelum jadi strategi marketing ni. Marketing. Kita kena mikir dah. Aku dah cerita sebab macam mana nak suruh orang mai kedai aku. Jadi kita create masa tu. Bila kita create benda tu alhamdulillah jadi. Dan jadi tak lama sebab berambak. Saya ingat masa tu berambak ke. Berambak saya pun apabila duduk tengah belum tu berambak dengan boleh. Masa tu. Apabila you berambak kena kecang saya. Zaman nakal dulu. Zaman nakal dulu dah. Bukan zaman nakal dulu. Ni zaman 10 tahun lepas. Lama 10 tahun lepas. 10 tahun lepas dah. Lebih ke dalam 13 tahun lepas. 13 tahun lama. 13 tahun lepas. Jadi saya ingat masa tu boleh hambak. Saya masa tu bodoh aku nak jual air. Ibarat berhambak tu. Saya tak pergi masuk kedai saya. Saya set motor ni. Lagi online. Lepas tu adalah 2-3 butir jatuh dari tali air. Motor jatuh dari tali air. Tali air. Di rumah saya tak ada tali air. Jadi jatuh dari tali air. Apabila jatuh dari tali air tu saya pun genyari lah. Genyari. Ya lorong kapal saya tu ada tu straight tu kubur. Hak paling gila sekali saya nerak dekat Batu Nisir ke? Kan ada Batu Nisir ke? Salah ni. Highway RTC Tunjung. Ya ada kubur situ. Pok yo tidur gitu bagi gitu. Motor acara gua tidur bagi tepi Batu Nisir takut boleh rapuk. Pernah saya cari. Malek lah bro. Kok jatah dari tali gila lagi. Kali dengan motor selai motor. Takut dep polis ni. Kenangnya banyak lah. Kenangnya sampai-sampai nakal dulu kan. Dia dah. Pok kita polis lah.
Lagi dah. Tapi dia still lagi duduk air. Ya. Lama duduk air. Jadi kat duduk air tu kita duk panggil. Timbul-timbul lah. Polis aduk ni. Tak timbul babak dia. Tak timbul ni. Takut nak samai ni. Takut nak sampai nak sita muta apa semua tu. Allah kenangan. Lepas ada berambak tu saya pengisah. Saya pengisah. Tahulah bigak lah dengan Abe Madam. Abe Madam you tahulah saya ni duk buat benda-benda gila lagu ni. Oh ya pengaruh lah ke Madam. Mau bola duk gawe dengan dia gini. Ya maru. Lepas tu Madam pun ya lah Abe you tak siwi. Saya bodoh ni buruk nama aku ni. Lepas pada tu saya pun ya tak apalah. Saya kira tak sia lah. Saya tak sia dah nego saya macam apa biarlah. Dak main berambak gini cari rezeki yang tak tenang. Kita tak tenang cari rezeki lah gitu belum kena kau orang mati apa semua dia. Tak pasal. Kita nak jual tak obeng kita tak ada tak obeng tebing. Apa orang mati kena gitu. Jatuh di tanah itu lepas geger saya pun tak sia. Bawah. Saya pun tak jual dah. Saya ambil keputusan pergi Kuala Lumpur cari rezeki sana. Okey Bos Long. Cerita Bos Long ni panjang lagi. Tu baru sikit. Tu baru zaman Naka. Tak masuk dunia hijau lagi. Dunia hijau, dunia perniagaan lagi. Jadi insya-Allah Bos Long kita akan buat episod yang kedua. Yes. Jadi kita tutup dulu episod yang ni. Tapi sebelum tu Bos Long kita nak orang komen. Kita nak orang komen di YouTube kita ni. Dok, mana tahu awak salah seorang pelum pemutus dengan Bos Long. Sampai nakal-nakal dulu. Nanti komen lah jodoh kedok. Saya cerita ni benda jodoh kedok. Siapa yang pernah join belum memutus atas highway masa saya jual air. Siapa pernah beli air ke. Ada besok sekolah dengan Bos Long ke. Pernah sekolah kali dengan saya. Sekolah mana-mana. Best saya. Nanti komen lah. Jadi yang penting sedang mau komen. Dan Bos Long kita sambung episod yang kedua. Jadi kita akan jumpa sekejap lagi di rancangan Buah Duo Podcast.